Lelong ni ada dua jenis, laka dan non-laka. Laka ni title bawah nama pemaju lagi, belum buat title perfection. Auction house, kadang-kadang pemaju tak setuju nak jual ke non-bumi. Non-laka pula title bawah nama owner, anyone boleh beli. Bear in mind yang grant di setiap negeri-negeri berbeza. Orang yang tengah buat lelong ni adalah yang tukang beat tu lah, yang selalu buat live dekat YouTube tu. Ya, online pun boleh lelong. Tokoh lelong yang terkenal atau company yang uruskan lelong ni adalah seperti Ng Chan Mao, Raja Auctioners, Ehsan Auctioner. Tapi kan ramai anak muda rasa nak beli rumah sendiri tu mustahil. Yelah, sebab gaji pun kecil, harga rumah makin naik, loan bank pula ketat. Tapi tahu tak, ada orang guna lelong rumah ni sebagai jalan pintas. Mereka beli lebih murah dari harga pasaran, menjana income lumayan dan hasilnya mampu beli rumah idaman yang lebih cepat daripada orang lain. Bila kita hanya gantung pada gaji bulanan, simpanan memang lambat nak kumpul tau. Harga rumah naik setiap tahun. Kalau tunggu, makin jauh cita-cita kita untuk ada rumah sendiri. Ramai juga takut dengan rumah lelong sebab rumit kan, banyak risiko dan kononnya hanya untuk orang kaya. Sebenarnya kalau ada ilmu dan strategi yang betul, rumah lelong boleh jadi peluang untuk jana duit lumayan. Contoh, beli rumah lelong bawah harga pasaran, sewakan, dapat aliran tunai bulanan, cash flow positif. Atau beli rumah lelong, renovate sikit lah, jual balik, untung bersih, boleh jadi modal deposit rumah pertama kita tu. Ebook ni panduan menjana pendapatan lumayan dengan rumah lelong. Dalam ebook ni ada perkongsian tentang langkah demi langkah macam mana nak mula, apa yang perlu semak sebelum beli, dan strategi urus rumah lelong supaya jadi mesin duit. Awak tak perlu buang masa trial error sendiri. Semua pengalaman dan tip dah dikumpulkan, dah dihimpunkan dalam satu panduan ini. Kalau awak rasa serius nak bina income tambahan dan capai impian beli rumah sendiri, nanti jangan tunggu lagi. Klik link di description sekarang untuk dapatkan ebook ni. Ingat, harga rumah makin naik setiap tahun, tapi peluang rumah lelong sentiasa ada untuk orang yang berani dan ada ilmu. Jadi mulakan langkah pertama awak hari ini juga. Link ada di bawah. Jumpa awak dalam halaman ebook. Isu hartanah apa lagi korang nak tengok di next video? Komen di bawah.